Dalam dunia yang bergerak pantas, keluarga Muslim hari ini berhadapan dengan pelbagai perubahan. Teknologi, globalisasi dan gaya hidup moden membentuk cara kita berfikir, berkomunikasi dan membesarkan anak-anak. Namun, sejauh mana nilai Islam terus menjadi tunjang dalam institusi keluarga? Di sini kami bawakan dua watak untuk dijadikan renungan bersama. Assalamualaikum, nama saya Aminah. Saya dibesarkan dengan keluarga yang bahagia. Dididik bagi menata minat yang penuh. Ilmu agama tidak pernah ibu dan ayah saya abaikan. Bermula daripada cara solat, baca Al-Quran sehinggalah penjagaan maruahnya sebagai anak perempuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Keluarga saya selalu menerapkan solat berjemaah. Ayahlah orang pertama yang menjadi tunjang utama yang menggerakkan keluarga kecilnya untuk solat berjemaah. Dulu saya tak faham. Saya selalu memberontak. Tapi Aminah, jangan solat jemaah nak. Kejap lah ibu, Aminah tengah main game ni. Sekejap lagi kan boleh sambung. Sakit lah ibu, Aminah tengah main game. Aminah buat apa tu? Tengah study. Kenapa ayah datang ni? Oh, I nak pesan ni. Tak baik tau buat ibu macam tu. Ibu tu kan ibu Aminah. Sugar Aminah kan letak bawah kaki dia tau. Telefon tu lepas-lepas ni pun boleh main. Faham? Faham ayah. Sayang ibu tak? Sayang. Okay, dah pergi minta maaf. Ibu ada kat dapur. Okay, baik ayah. Ibu, Kenapa ni? sebenarnya Aminah nak minta maaf. Sebab apa? Sebab tadi Aminah tak hormat ibu. Tak apa, ibu maafkan. Jangan ulang. Baik ibu. Maaf ibu. Okey. semakin dewasa, saya kian faham yang melalui solat berjemaah lah keluarga kami kian erat. Saya masih ingat ada satu ayat yang ayah selalu ulang. Ayat yang membuatkan saya tertanya-tanya sehebat apa kalimat itu sehingga ujian apa yang datang menyerpa kami sekeluarga, ayah tetap tenang kendalikannya. Bang, macam mana ni cukup ke duit kita? Dengan duit sewa lagi bil api air. Cukup ke? Syukur, Alhamdulillah. Awak jangan risau ya. Risaulah saya dengan ekonomi sekarang ni, barang mahal lagi. Tak apa, Allah kan ada. Ya, itulah perkataan yang selalu ayah terapkan kepada aku. Rupa-rupanya ayat itu tanda kita tak lupa kepada dia. Keluarga aku memang tak kaya macam orang lain. Tapi bagi aku, ibu dan ayah akulah paling kaya dan bernilai. Ayah aku orang pertama yang akan ingatkan kami tentang dia yang maha kaya. Ibu, ayah. Tengok ni. Aminah dapat masuk universiti. Wah, Alhamdulillah. Tahniah Aminah. Bangga ibu dengan Aminah. Bang, Terima kasih, tengok Ibu. anak kita dapat masuk universiti. Tahniah Aminah. Belajar rajin ya. Baik, insyaAllah ayah. Aminah ingat ya, jangan lupa solat, jaga diri dan jangan lupa baca Quran. Okay, baik ibu. InsyaAllah Aminah ingat. Ingat ya Aminah, apa-apa jadi. InsyaAllah Allah ada. Aminah ingat. Hai, nama I Syasha. I dibesarkan oleh keluarga yang tak pentingkan agama Islam. Apa itu Islam? For real, I tak tahu. Sejak kecil lagi, my parent langsung tak pernah ajar ilmu agama or
suruh I solat ke, mengaji ke, tak pernah. Sepanjang I kecil sampailah I besar, and I tak pernah nampak pun my mommy and my daddy solat ke, mengaji ke. Macam benda-benda yang orang selalu buat. And kalau cakap pasal family, mommy and daddy I selalu sangat busy kerja. Especially my dad. My dad selalu sangat outstation. Tak ada dekat rumah. My mommy pula sibuk dengan kawan-kawan dia. Kalau I ni keluar malam, balik pagi, tak ada siapa pun kisah. Benda tu normal. Mami dengan daddy I bagi I kebebasan yang orang kata macam I nak buat apa je, terpulang. Janji I selamat. Silap hari bulan, kalau I tak balik rumah pun, entah diorang kisah ke tidak. So, disebabkan itulah I rasa I jahil. Sebab my parents memang langsung tak ambil kisah pasal I. Ya. Mami, I nak pergi dating dulu, okay? Sekarang? Yelah. Baru putus ada dah. Well, pergilah. Enjoy. Okay. Tak ada orang ni. Sama shopping lah. Ini menarik. Kalau I ni buat benda yang tak sepatutnya ke, ataupun something yang orang kata tak bagus lah, mami I tak pernah pun tegur. Maybe bagi dia macam, yeah, that's your life kan, you should take care of your own life lah kot kan. Maybe lah tu pemikiran my mami kan. So lama-lama I dah jadi terbiasa dengan apa yang I buat. Salah ke, betul ke, memang takkan ada orang tegur. So benda tu dah jadi normal dalam kehidupan I. Syah, dia beli baju? Tak apa pula. Kan next week kita nak sambut Christmas dengan Uncle Sam sama-sama. Oh yelah, lupalah. Nantilah Syah pergi ajak boyfriend Syah pergi beli dekat mall nanti. Jangan lupa beli sekali dengan present, okay? Okay. Sebelum ni I memang tak tahu. I just ikut je apa yang mami I ajar. Benda tu betul ke, benda tu salah ke, I ikut je. So bila dah besar, I nakkan kepuasan. I sanggup buat apa je untuk apa yang I nak. Tapi I sedar, I tak dapat pun kepuasan tu. Tak ada, tak wujud. Memang takkan puas. Apa yang I nak, semuanya, yelah takkan puas. Family I ni sampai satu tahap, diorang main campur je upacara agama lain. Contohnya macam nak sambut Christmas ke, sambut je. Walaupun benda tu dah melanggar batas agama kita. So, bila keluarga buat macam tu, saya akan rasa benda tu sesuatu yang biasa. Yelah, lagipun bila I scroll social media kan, I tengok ramai je orang Melayu, Islam pula tu. Tapi Islam bersambut perayaan agama lain. Barat macam tak menghormati agama sendiri. And I pun rasa macam benda tu normal kot dalam kehidupan manusia kan. So, sampailah I dapat satu reason untuk I rasa untuk keluar daripada kejahilan ni. Mami, keputusan I pun tamat. I nak juga sama belajar. Kata you lah. Tapi you punya kos, you punya pembelajaran semua tu you tanggung lah sendiri. I tak nak masuk campur. Ih, Mami ni! Jadi you bila nak balik ni? Dah tak ingat dah nak bini kat rumah. Tengoklah anak you tu, dia nak halang belajar pula. I tak nak tanggung dia punya pembelajaran semua tu. You nak tanggung ke? Balik-balik lah Bi tengok anak rumah. Sampailah satu hari, I dapat tawaran untuk sama belajar. Mana kontak kawan? And obviously my mummy cakap, Guys, jom keluar. pulang. I stress lah kat rumah. Tapi perbelanjaan semua tu sendiri kena tanggung. Actually lah, I sebenarnya tak kisah pun. Tapi I terkilan. Sebab bukankah benda tu dikira sebagai tanggungjawab mak dan ayah. Dan macam, I anak perempuan. I tak mampu nak cari diri lagi. Tapi I rasa macam, walaupun I ni dah dibiasakan dengan hidup sendiri. Macam, tak ada siapa kisah pun tentang apa yang I nak buat. Apa yang I nak tu, I nak ni. Semua macam, tak kisah. Diorang bagi je. Tapi kalau macam bab belajar ni, I thought
diorang akan buat benda yang sama, rupa-rupanya tak. So, I terkilan lah. Bukankah sepatutnya diorang support I belajar kan, macam yang I tengok kawan-kawan I nak semua belajar, mami dengan daddy diorang support kan. Tapi kan, daripada situlah, daripada perasaan terkilan I itulah kan, I rasa macam bersyukur. Daripada situ I rasa daripada kesendirian yang I rasa ni, dari situ I rasa hidayah mula datang. And sejak I sambung belajar, I pun pelan-pelan, slowly I try untuk berubah. Orang kata macam reason hidayah tu nak datang tu adalah daripada I nak sambung belajar. Ya, saya sangat bersyukur sebab bagi saya sekarang ni susah sangat nak jumpa family yang betul-betul jaga anak-anak mereka, especially anak perempuan. Jadi saya bersyukur sebab ibu dan ayah saya betul-betul tulus jaga saya dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Harapan I doakan supaya my mommy and my daddy dikurniakan hidayah. And I tahu hidayah Allah tu luas, like macam bila-bila je boleh sampai. And I betul-betul nak yang satu family yang lengkap. Lengkap tu bukan hanya orang kata macam happy je, tapi happy tu bukan setakat kat dunia, happy kat akhirat juga. Dua latar belakang family yang berbeza memberikan pandangan dan corak yang berbeza kepada cara Islam itu dipraktikkan. Dengan ujian di zaman moden ini yang berselang-seli, pastinya tidak mudah untuk sebuah keluarga itu membentuk jati diri anak-anak yang utuh. Namun, keluarga tetap keluarga. Tanggungjawab dan amanah masih perlu diteruskan demi melahirkan masyarakat Muslim yang lebih stabil mengikut arus pemodenan.